terangkan sikit time frame. Okey, time frame ni kalau senang nak faham kan, dia adalah pergerakan lah, pergerakan mengikut masa. Okey. Kan kita belajar candlestick kan, betul tak? Okey, ni adalah candlestick kan, betul tak? Okey, ni adalah candlestick. Alright, candlestick ni time frame 5 minit. Maknanya pembentukan candlestick ni dalam masa 5 minit lah. Macam tu. Ini adalah candlestick. Ya, kita tengok time frame daily. Inilah rupa dia. Ini adalah time frame 30 minit. Ini adalah candlestick dia. Inilah rupa dia. Jadi apa maksud saya kat sini? Maksudnya dia adalah pembentukan candle mengikut masa lah. Mengikut masa. Maknanya kalau dia jadi macam tu dalam masa 30 minit, ada yang masa macam tu juga dalam masa daily lah, macam tu. Okey. Jadi ada orang dia nak tengok daripada pelbagai time frame. Okey. Buat kajian dekat daily, tengok pergerakan harga, lepas tu nak beli pada time frame yang lebih rendah, time frame 30 minit ataupun time frame 5 minit. Kan macam tu. Jadi ada orang dia belajar macam tu dan dia senang untuk nak beli dan jual mengikut masa yang macam tu. So maknanya banyak kajian dan keputusan nak kena buat lah, betul tak? Sebab apa? Kita dah kaji dah dekat daily nampak okey, kemudian nak beli tu kita kena tunggu dekat time frame yang lebih rendah. Itu kebanyakannya yang semua orang buat. Tapi macam saya tak cadangkan buat macam tu. Okey? Saya cadangkan tengok dekat time frame daily sahaja. Tengok dekat daily sahaja. Nak beli, nak jual dekat daily sahaja. Tak payah tengok time frame 5 minit, tak payah tengok time frame 30 minit, tak payah tengok time frame weekly, tak payah. Tengok daily sahaja. Kan? Okey, kenapa? Apa reason saya hanya tengok daily sahaja? So reason dia adalah mana-mana kita belajar pun, first thing yang kita belajar untuk technical mesti kena tengok daily. Kan? Wajib tengok daily. Maknanya daily ni sangat strong, betul tak? Sangat strong. So kita tengok daily je lah. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, sebabkan market kita bukan market macam tahun 2016, 2017. Kan? Ya? Kalau masa market macam tahun-tahun macam tu, okey lah nak tengok time frame 5 minit ke 30 minit, tak ada masalah. Sebab pergerakan market sangat laju. Kan? Tapi sekarang ni market kita tak laju. Jadi fokuslah kepada daily punya time frame.